Okey, cabaran dia senang je. Kalau kata Habibi kalah, dengar baik-baik Kalau kata Habibi kalah kali ni, Habibi kena ikut saya balik Keluang, jumpa mak ayah saya dekat rumah saya dekat Keluang. Dan kita pergi mancing dekat Tasik Merdi Keluang. Kita pancing ikan. Tengah panas, tengah-tengah ribut mungkin, tengah-tengah hujan mungkin. Kalau Habibi kalah, kalau Habibi menang, apa? Apa cabaran dia? Okay. 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 Kalau aku menang, okay. Sekarang kau kat Kuantan kan? Okay. Sekali lagi kita pergi Kuantan, aku nak kau dinner, kau bawa Laji sekali. Kita dinner satu meja dengan mak ayah aku juga pergi Kuantan. Lepas tu, kau kena marhaban sekali dengan mak aku. Kau kena marhaban sekali dengan mak aku. Kau taikau marhaban. Let's go. Apa pasal pula marhaban? Aku Marhaban. tak melibatkan orang luar pun. Orang Johor kena power marhaban. Cabaran aku tak melibatkan kawasan kejiranan. Apa pasal kau nak kena melibatkan kawasan kejiranan masyarakat rukun tetangga segala? Cabaran tu tak cabaran. Kau kena jadi taikau marhaban. Marhaban ya nu. Kau tahu marhaban yang aku tahu apa? Macam mana? Tiba-tiba marhaban, itu je. Tu tiba-tiba Ramadan Anyai. Takkan aku kena jeling dengan ibu kau nanti? Tapi okey kan cabaran. Engkau bagi cabaran aku memang azab-azab tu kena pergi memancing. Aku paling tak suka pergi memancing. Setakat pergi keluar jumpa mak ngayang kau, kita keluar makan-makan aku okey. Cuma ni pergi Kuantan lagi sekali, jumpa mak ayah aku, kita dinner, lepas tu marhaban. Bring it on, Safa. Bring it on. Bring it on, Safa. Okay, let's go Let's go. Aku berani. Okay, Sultan aku tahu Sultan aku tak mengecewakan aku. Berapa game ni? Berapa round? Orang biasa 3 round. Okay, 3 round. Okay, the best of kita tengok kalau orang tu dah menang 2 kali, maksudnya dia menang lah. Okay. Cincin aku pakai. Aku mau pakai. Aku tak pakai cincin. Aku mau pakai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak esok-esok je main? Tak payah malam ni. Malam ni je view aku 14. Malam ni je aku berani. Mancing malam mancing aku akan make sure mancing tu memang mancing yang panas, bawah terik yang memang kau menggelupur. Biar sama tara dengan marhaban tu. Kena ajak kau pergi hiking Kena ajak pergi hiking. Tak payah hiking, aku tak takut. Aku lagi takut marhaban tu. Siapa janji tadi? Datin, terima kasih. Kak Zola Nisa, thank you. Okay, thank you. Kika, thank you. Double point. Kak Noni, tunggu double point. Kak Noni, tunggu double point. Thank you. Kak, sabar. Yang mana dekat Ikmal punya live, sabar. Relax dulu. Ali aku lagi say thank you. Amina, Mama Di. Terima kasih ya Kak. Ya astagfirullahalazim. Apa pasal 20 tu? Thank you. Sabar. Okey, sabar. Saya akan bawa dia jumpa mak ayah saya. Thank you. Terima kasih anak bosu. Thank you anak bosu. Saya akan bawa dia pergi jumpa mak bapak saya, geng. Mak ayah saya kalau kat keluar lain perangai dia tak ada macam kat event tu. Hasilnya saya tak ada. Mak ayah saya kalau orang kata dekat negeri orang dia memang sopan. Memang berani dia. Tapi kalau dekat negeri dia, dekat negeri Johor, dekat Keluang, mak ayah saya lain kan. Korang mesti nak tengok punya, confirm. With view sebelah 15k, mana Acik? Acik tak Acik? Okey, kita pati. Alhamdulillah, terima kasih Kak Siti Norin, thank you. Kak Tini, Kak Amalina, Kak Tini, thank you. Akak bantai dekat saya nak bawa dia pergi Keluang kak. Dia tak pernah pergi Keluang, saya pergi Kuantan dah kali dah. Keluang tu kita memang dah janji. Keluang kita memang dah janji nak pergi. Tapi yang marhaban tu tak pernah lagi janji. Jumpa bapak aku dekat Keluang. Terima kasih Datin. Datin, bantai dia Datin. Kezi, thank you Kezi. Kezi, thank you Kezi. Kakak Noe, thank you. Amoy, thank you Amoy. Cukupkan 36 Amoy. Bantai dia lagi geng. Bawa dia datang Keluang. Akak Keluang yang mana dalam ni. Okey dah.
Dah cukup target reach ni. Kejap lagi. Okay, lepas ni triple point. Sabar dulu, hold dulu gift. Waktu triple point. Baling. Sekarang baling. Aku nak bawa dia pergi rel Kau kopi baling. keluang. Thank you. Kat sini, thank you. Ya Allah, ya Allah. Baling. Sekarang triple point. Kau nombor sengit, weh. Sumpah aku nak berak. Macam mana dia? Boleh keluar ke? Thank you J. Thank you Jerung. Thank you Jerung. Kak Onyx, thank you Kak Onyx. Thank you, Iman, thank you. Bantai dia. Jangan bagi can kali ni. Saya itu dah kalah dah. Saya dah pergi Kuantan dah, bos. Sikit lagi. Khairah Kak Zina, thank you. Dia ni tak bagi keluang lagi, Kak. Tolonglah bagi. Jom. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah, Kak. Terima kasih. Kak Noni, ya Allah, Kak Noni. Alhamdulillah, Kak Noni. Thank you. Thank you, Kak Noni. Kak Noni. Kak Khairah, thank you. Darren, Kas, thank you. Waktu ni lah kita nak tengok dia marhaban. Siapa nak tengok dia marhaban? Tapi sebenarnya kamu nak ajak dia hiking sebenarnya. Hiking. teman saya. Kalau dia boleh bawa dia pergi Mahaban, saya boleh bawa dia jumpa seorang-seorang jiran saya. Daripada penghulu, naik pengurusi, bendahari, semua saya bawa dia jumpa. Saya tak kira. Kalau dia masuk kuartus si Kemal kat polis tu, ada blok HIJK, lepas tu rumah pegawai kat belakang ada rumah komander. Kita boleh bawa dia. Satu blok tu ada 9 tingkat. Satu room ada 10 Apa kena tingkat. komander tu dengan aku? Let's go. Mahaban, let's go. Akak, Dia ya masuk Allah, kuartus. Alhamdulillah, terima kasih. Yang tak ada nama ni, thank you. Jom. Akak fikir baik-baik. Akak dalam apa aku pasal macam aku tengah Nak jual cakap ni. apa ni? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Akak, okey, macam ni akak. Dia tak pernah datang keluar kak. Saya dah pernah datang Kuantan 2 kali. Dia pernah datang keluar. Kau tak pernah datang keluar. Aku pernah ada kenduri kahwin. Sebab Masa tu kau tak kenal aku lagi. kenal masa dah tu- dekat TikTok. Dekat kau ni sekarang bagi je kat ni sekarang ah. Aku cakap pasal ni. Sabar, bagi aku jual. Aku nak menang, bagi aku jual. Aku nak menang, tak nak. Foto-foto je, bagi aku jual. Tak nak mancing. Okey. Astagfirullahalazim. Akak. Steady akak. Santai. Terima kasih akak Norin. Marhaban. Alhamdulillah Datin. Thank you Datin. Aduh, kat sana ada Datin. Pantai dia. Ada 49 saat lagi Datin. Kita boleh buat. Kita boleh bawa dia pergi keluang. Okey, Kita ada boleh bawa bubu, dia pergi keluang. Ada bubu. Kita bawa dia pergi keluang. Orang keluar tinggi nak jumpa kau. Itu Orang memang keluar pasti. ramai nak jumpa kau. Itu memang Datin, pasti. Terima kasih Datin. Ramai orang nak dengar kau Mahaban ni. Let's go. Mahaban aku boleh rekod. Aku boleh rekod je Mahaban tu. Pasal lah kat speaker. Thank you Kak Syekh. Kak Zina, thank you. Masuk. Jangan kalah. Orang keluang jangan kalah. Sabar keluang. Kuantan. Saya sebagai bakal YB keluang. Siapa Saya akan Kuantan nak yakinkan jumpa? korang. Betul. Ikmal akan hadir di keluang. Dalam masa yang tak lama ni geng. Fighting keluar, fighting. Akak semua. Akak Anem. Akak Sadijah. Salim. Akak Emas. Akak Nora. Thank you. Kita bantai dia kak. Ya, nyala Kak Nori. Nyala. Oh, okey. Nampak? Keluang perit pun dia tak kenal geng. Engkau cakap parit. Aku dengar macam parit. Farid dah kahwin. Let's go. Okey. Kita orang yang kedua Aku nak bawa kau pergi Keluang. Aku tak kira. Hari tu aku dah ikut kau pergi Kuantan. Kali ni kau kena ikut aku pergi Keluang. Keluang tu tempat aku membesar. Aku tak kira. Terima kasih Datin. Datin, hajar dia Datin. Kak Siti Norin semua, hajar dia kali ni. Kita bawa dia pergi Keluang. Kenapa kau tak nak pergi Keluang? Kat sebelah tu ada Kak Siti Nori dengan Datin. Okey, lepas ni aku blacklist dua nama tu. Let's go. Biar dia nak blacklist akak. Saya sayang akak berdua. Saya sayang Kak Siti Norin. Okey, Saya faham. sayang Kak Amoy. Saya Faham. sayang semua yang bagi saya gift. Terima kasih. Faham. Kak Mira Ashur, thank you. Faham. Kak Mira, thank you. Please, thank you. Aku faham je. Kita faham je. Kak Siti Norin, terima kasih kita bawa dia pergi Keluang Tengok gaya menang ni. Memang ada ni tak lama ni konten mancing. Relax je. Nanti I cari kayu joran Nanti I cari kayu joran yang sesuai dengan you. Warna pink tau. Of course. Boleh. Kak Dina, thank you. Kak Dina, Pips, Lepas thank you. tu nanti kita pergi mancing apa semua tu, I akan guide you babe. You santai je babe. You nak ikan apa? Arapaima pun betul-betul boleh. aib ni, weh. Terima kasih. Yang bagi saya train. Thank you. Thank you. Thank you. Kita bawa dia pergi Keluang geng. Biar dia rasa macam mana perasaan pergi mancing. Orang Keluang tahu Tasik Madi macam mana. Santai je. Kita bawa dia pergi mancing dekat tempat yang tak ada ikan. Dah kalau kau tumpah, bawa geng. aku je tempat tadi, aku nak pancing apa? Diam lah. Ikut je.
Ikut je aku, percaya aku. Sayang aku tak? Sayang le, tapi nak pancing tempat tadi ikan tu apa benda? Terima kasih Akak Camin, thank you. Yang mana bagi saya game, thank you. Ayo Abang Camin, thank you. Kita bantai dia, geng. Kita bantai dia. Aku tak Lepas sabar ni nak kalau bawa dia kita pergi dapat mancing. triple point atau double point, campak waktu tu. Aku tak sabar nak tengok macam mana dia lempar joran tu. Oh, terima kasih Kak Siti Norin. Thank you Kak Siti Norin. I love you Kak. Thank you Syah Jerong. Thank you Syah Jerong. Okay, triple point. Time ni lah triple point. Ya Time ni Allah, lah ya kena Tuhan. gedebuk. Okey geng, saya tak tahu apa maksud dari triple point, tapi triple point geng. Luni, Ya thank Allah, you, ya Allah, Luni. ya Allah. Kak, tolong kak. Thank you. Jangan bagi dia, Kak, tolong thank kak. you. Ini akak kali ni win Kak, dua masuk, ni masuk, kak. Win dua ni saya bawa dia pergi keluar. Thank you. Saya bawa dia pergi keluar. Juan Ji saya bawa dia. Alhamdulillah, thank you. ya Allah, alhamdulillah Kak Noni. Kak Noni, terima kasih Kak Noni. Sis Jo, Kak Noni, Alat Jerong, Kak thank Izati, you. terima kasih. Kak, Imo, makin thank you. makin dekat. Ya Allah, Kak Noni, Dia thank you Kak Noni. Ya Allah, bebe. Kami dah Ya, thank you. thank you ya. Adelina, Mantap, thank you. Kebaru, thank you. Ikin, thank you Ikin. Camin, thank you Okay, Camin. kita masih ada triple point. Kita masih ada triple point. Onyx, Kita masih ada thank triple you, point. Onyx. Kita masih ada triple point. 8, Aku dah tak 7, risau ni, 6, 5. Thank you Sina, thank you. Amoy, thank you, Amoy. 2, 1. Kita masih ada. Hanai Rus, thank you. Bawa dia pergi keluar. Aku dah fikir mana tempat yang keluar yang best. Nurul, thank you, Mesti Kak tak Nurul. suka punya pergi, confirm. Ya, aku terima kasih. Aku dah terbayang dah kau mahapan dekat Masjid Al-Muhammadi Camp Tak ada. Kita pergi keluar. Mahapan tu nanti lepas keluar. Keluar dulu. Kau balik keluar pun jarang-jarang. Terima kasih semua. Terima kasih sebab bagi peluang kat saya bawa dia pergi keluar, geng. Engkau balik Saya keluar memang pun tak sabar nak bawa dia jarang-jarang. pergi keluar, geng. Apa dia? Kau balik keluar pun jarang-jarang. Macam mana kau nak bawa aku? Itu tak penting. Itu sebab saya tengah cari rezeki. Sekarang ni, saya hafal keluar tu apa semua. Tasik Bardi tu, ikan tu berenang arah mana saya tahu. Wallahi. Saya tahu. Wallahi. Anak bongsu, terima kasih Cik Alat, anak bongsu. Cik Alat. Thank you anak bongsu. Mancing keluar. Ingat korang claim dengan saya konten tu. Korang claim dengan saya. Thank you. Kita bawa dia pergi mancing. Dan Kita tengok macam mana perangai dia nanti. Kita tengok waktu tu kita tengok perangai Ikmal yang sebenar, kan. Memancing ni nak tengok perangai orang. Kalau aku bawa kau pergi mancing, maksudnya aku nak tengok perangai kau. Kau ni penyabur ke? Kau ni orangnya jenis boleh terima tak? Orang kata dapat ikan ke tak dapat ikan. Aku nak tengok tu. Kau relax je. Dah kalau kau bawa aku dekat tempat yang tak ada ikan, itu bukan tengok perangai, itu kau nak tengok aku punya tai. Siapa cakap tak ada ikan? Ada. Dah nama tasik. Yang cakap jangan cakap ikan. Sampah pun banyak dalam tu. Ada. Kau relax je. Kau takut kan? Kau takut mancing kan? Aku takut mancing apa? Aku ni selalu 11 saat mancing. lagi, geng. Kita pergi mancing kat keluar, geng. Kanjo-kanjo je. Santai. Ikan mat. Geng. Santai. Alhamdulillah, geng. Seharusnya aku tak lawan PK. Biar je aku cakap aku takut ni tadi. Alhamdulillah, geng. Okey, dengan ini kita akan adjust tarikh bila kita free. Untuk aku bawa Ikmal saya akan cakap dengan mak saya, dengan mak ayah saya. Diorang kadang kat nyalas, tapi kita akan adjust biar mak dengan ayah saya kat keluar. Bagi mak dengan ayah saya selesa duduk kat keluar kejap. Ingat balik macam mana perangai apa semua tu kat keluar. Biar Ikmal datang, parking Mazda dia sebiji kat depan rumah saya. Keluar, ya cantik. Lepas settle jumpa parents, kita bawa dia pergi mancing, geng. Kita bawa dia naik boat. Macam. Mancing sampai naik boat. Kalau dapat boat kalau tak dapat boat, kita mancing kat tepi-tepi, kan. Yang penting, saya akan bawa dia pergi mancing. Terima kasih kepada yang pump gift tadi. Kak Siti Norin, yang mana Betul, best tu. Plan Hazam memang best. Tapi Akak Hanairus, Akak Siti Norin, Akak Datin, Kak Shikin, siapa lagi? Sabrina, semua.
Korang dengarlah plan dia ni. Lepas tu bila nak record konten tu, esok lah, nantilah, esok lah, nak berak lah, nak itulah, nak inilah, nak meneran lah, benda nak ni push lah. benda ni melibatkan duit. Orang dah bagi dah. Orang dah bagi gift lah kat aku. Aku mesti buatnya. Benda ni pun untungnya kat aku. Aku ni balik keluar tu, orang dah tak tanya khabar aku. Orang tanya, Ikmal nak tak ikut ke? Ikmal tak ikut. Aku ni beli kereta baru hari tu, parking depan rumah aku. Jiran aku tak tanya apa pasal kereta aku. Ikmal mana Ikmal? Aku ni punyalah nak belagak pasal 70 aku tu sebiji. Dia tak kisah, dia kisah kat kau. Wallahi. Wallahi betul. Wabillahi. Ita nama dia. Siap mention nama kau. Iya. Aku okey je. Tak, Kak Ikmal okey je. Tapi time nak buat konten tu kan, kejap lah nak berak lah, nak tidur lah, buat besok lah. Tengok je kat keluang nanti pergi kan. Tengok keluang kita minum kopi keluang je, lepas tu balik. Ikmal, dah habis fikir kenapa nak bakar lagi ni. Terimalah, dah kalah dah tu. Aku nak bakar apa lagi? Ikut je lah. Boleh lawan lagi? Awak nak lawan lah. Awak nak lawan apa? Tak nak lah. Nanti memang kalah aku kan. Malas. Awak nak lawan